PM Anwar beritahu, pemimpin Myanmar berjanji lanjutkan gencatan senjata dan pastikan keselamatan petugas. Ahmad Zahid kesal dengan kaedah kempen PRK Air Kuning yang sentuh isu sensitif. Pengerusi UMNO Perak tegaskan dakwaan parti itu lemah lepas berpisah dengan PAS tidak cerminkan realiti politik. 5 laporan polis dibuat berkait insiden jalur gemilang tanpa bulan sabit. Bersatu Perak nafi krisis dalaman. Dan agensi terlibat penipuan dihukum tanpa kompromi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Pengerusi Majlis Pentadbiran Negara Myanmar Jeneral Kanan Min Aung Hlaing dan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Nasional NUG Myanmar Man Win Kaing Tan telah berjanji untuk melanjutkan gencatan senjata di negara itu dan memastikan keselamatan petugas kemanusiaan. Datuk Seri Anwar berkata, jaminan tersebut diberikan selepas perbincangan berasingan dengan kedua-dua pihak semasa lawatan rasmi beliau ke Thailand. Jelas Datuk Seri Anwar, beliau akan segera memaklumkan kepada rakan-rakan pemimpin ASEAN untuk meningkatkan penelarasan serantau dan membolehkan lebih ramai petugas dari negara anggota mengambil bahagian dalam operasi bantuan. Katanya, mereka telah berjanji untuk mematuhi komitmen masing-masing serta gencatan senjata akan dilaksanakan dan tiada sebarang provokasi yang tidak perlu dan jika tidak, keseluruhan usaha kemanusiaan ini mungkin gagal. Datuk Seri Anwar turut mengalu-alukan langkah terbaru yang diambil untuk meredakan ketegangan di Myanmar termasuk pembebasan hampir 4,900 tahanan pada malam Rabu. Tambah Datuk Seri Anwar, ia merupakan petanda positif yang menunjukkan kemahuan baik sekaligus berpotensi membolehkan ASEAN menjalinkan kerjasama yang lebih bermakna dengan mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kesal dengan kaedah kempen PRK Don Air Kuning yang masih menyentuh isu-isu sensitif termasuk isu kaum, agama dan institusi diraja. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, kempen seharusnya menumpukan kepada kelebihan parti oleh calon, bukan merendah-rendahkan pihak lain. Ditanya mengenai bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kampung Gajah, Wan Nur Ashikin Wan Nordin dari UMNO yang menyertai parti PAS, Ahmad Zahid berpandangan ia bukan soal ideologi tetapi lebih kepada isu peribadi. Wan Nur Ashikin yang ditemani suaminya, Setiausaha PAS Kawasan Tapah, Muhammad Nur Farid Zainal, menyerahkan borang keahlian kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang sempena ceramah mega PRK Air Kuning di Kampung Tanjung Kramat, Tapah malam Sabtu. PRK Don Air Kuning menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon BN Muhammad Yusri Bakir, calon PN Abdul Muhaimin Malik dan Bawani KS Parti Sosialis Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian pada 26 April manakala pengundian awal pada 22 April. Sementara itu, pengerusi UMNO Perak Saarani Muhammad berkata, dakwaan bahawa UMNO kini lemah selepas berpisah dengan PAS tidak mencerminkan realiti politik semasa. Katanya, walaupun UMNO tidak lagi bersama PAS, parti itu masih menjadi sebahagian daripada kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Menurutnya, UMNO bukan sahaja masih dalam kerajaan, malah memegang kedudukan penting termasuk timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan serta beberapa timbalan menteri. Mengulas lanjut, Saarani menegaskan bahawa UMNO tidak hilang kekuatan seperti yang didakwa, malah masih memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara. Kenyataan itu dibuat sebagai reaksi kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang sebelum ini mendakwa UMNO semakin hilang taring sejak berpisah daripada kerjasama dengan PAS.
Abdul Hadi juga merujuk kepada kemerosotan sokongan pengundi Melayu terhadap UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu. Sekurang-kurangnya 5 laporan telah dibuat berkaitan insiden pempamer dalam acara di Pusat Beli Belah Kuala Lumpur menayangkan video jalur gemilang tanpa bulan sabit. Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil berkata, laporan itu dibuat di Balai Polis Pantai oleh wakil PKR dan UMNO di Lembah Pantai. Katanya, laporan itu difailkan supaya siasatan polis dibuat mengikut Akta Lambang dan Nama dan Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar. Terdahulu, vendor makanan bayi berpangkalan di Singapura memohon maaf selepas menayangkan satu video di rerurainya yang memaparkan jalur gemilang tanpa bulan sabit, insiden ketiga dalam tempoh seminggu. Sebelum ini, akhbar Sinchu Daily menerbitkan di muka hadapan grafik jalur gemilang tanpa bulan sabit. Wong Wah Yih Po juga disiasat melibatkan hantaran di Facebook dikatakan memaparkan jalur gemilang tanpa bulan sabit. Bersatu Perak menafikan wujud sebarang konflik dalaman parti yang dikaitkan dengan permohonan pertukaran kerusi oleh dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN parti tersebut. Pengerusinya Ahmad Faisal Azumu menjelaskan bahawa keputusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan kedudukan serta kekananan dalam parti susulan pelantikan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Cangkat Chong, Naziruddin Muhammad Bandi sebagai setiausaha. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri bagaimanapun memaklumkan permohonan menukar tempat duduk antara Naziruddin dan ADUN Sungai Manik, Zainul Fazi Paharudin telah ditolak Speaker DUN Perak Muhammad Zahir Abdul Khalid. Jelas Ahmad Faisal, apabila terdapat perubahan dalam tempat duduk, ianya sebagai satu perkara biasa. Selain itu, Faisal menyifatkan hubungan beliau dengan semua wakil rakyat termasuk Zainul adalah sangat baik, sekaligus menafikan dakwaan pergolakan itu. Katanya, Faisal dan Zainul berkawan sekian lama dan akan terus bekerjasama demi memastikan Bersatu dan PN kembali dalam pentadbiran kerajaan selepas PRU akan datang. Agensi pakej haji dan umrah yang berdaftar namun terbukti terlibat dalam kegiatan penipuan akan dikenakan tindakan pembatalan lesen serta-merta oleh pihak berkuasa. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar, beberapa ejen yang memiliki lesen sah telah dikenal pasti kerana didapati menyalahgunakan kepercayaan jemaah yang diberikan kepada mereka. Katanya selepas majlis kursus Perdana Haji Peringkat Negeri Selangor 1446 Hijrah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada Ahad, kes yang melibatkan penipuan bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa, malah mencemarkan nama baik institusi ibadah haji itu sendiri. Terdahulu beliau turut menjunjung titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang mahu kerajaan serius menangani penipuan pakej haji dengan lebih serius. Muhammad Naim menjelaskan, tindakan itu diambil melalui kerjasama strategik antara Lembaga Tabung Haji TH, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut beliau, tindakan itu bagi memastikan pihak tidak bertanggungjawab yang memperdaya umat Islam dikenakan tindakan tegas tanpa kompromi. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.